Banyak syarikat emas dia letak syarat yang pelik-pelik untuk beli semula emas kita. Harga murah semata-mata tak menentukan kita dapat untung dengan emas tu. Dan kebanyakannya yang rugi dengan emas ni sebab dia tengok harga murah semata-mata. Kebanyakannya harga emas tu murah berbanding public gold. Kebanyakannya emas tu emas digital yang belum kita dapat emas dekat tangan. Emas digital memanglah murah, tapi emas digital ni bukan pilihan yang terbaik untuk pelaburan jangka panjang. Kata guru saya, emas terbaik adalah emas fizikal yang ada dalam genggaman tangan kita yang kita boleh kawal sepenuhnya. Dan sebenarnya public gold ni dia ada cara yang lebih murah, lebih mudah kalau kita nak dapatkan emas fizikal, boleh menabung melalui akaun Emas Gap dan kita boleh pilih nak keluarkan dalam bentuk bulat ke ataupun dalam bentuk petak dan kita bebas menabung bila-bila masa untuk tambah tabungan gram emas kita. Dan kalau nak beli emas, kita kena tengok nak dapatkan stok mudah tak? Dan senang tak nak jual semula? Kita dah untung nak jual semula. Banyak tak syarat dia? Itu yang lebih penting berbanding tengok harga emas semata-mata. Sebab banyak syarikat emas dia letak syarat yang pelik-pelik untuk beli semula emas kita. Tak ada resit, tak beli. Emas kemik sikit, calar sikit, ditolak spread yang lebih besar. Bukankah itu menyusahkan dan merugikan bagi kita penyimpan emas? Sebab tu public gold ni sangat-sangat mudah. Stok yang tak pernah putus. Jual balik anytime. Tanpa syarat yang pelik-pelik dan semua urusan dah disahkan patuh syariah. Dan yang penting, ada bimbingan daripada dealer dan guru yang berpengalaman untuk kita jadi kaya dengan emas, bukan semata-mata beli emas je.